Jadi, persoalannya sekarang, apa sebenarnya punca semua ni berlaku? Data ni mengesahkan apa yang kita bincangkan tadi. Cuba lihat, harga di Sabah dan Labuan secara konsistennya lebih tinggi berbanding Semenanjung. Tapi yang menariknya, tengok Sarawak. Harga di sana macam berada di tengah-tengah. Ini seolah-olah bagi kita satu petunjuk yang ada faktor-faktor lain yang lebih kompleks sedang bermain peranan di Malaysia Timur. Okey, untuk membedah siasat isu ni, kita akan lihat dari beberapa sudut penting. Pertama, faktor geografi. Kedua, dasar kerajaan yang ada. Ketiga, saiz pasaran dan pengeluaran. Dan akhir sekali, kita akan kaji situasi unik di Sarawak. Jom kita mulakan siasatan kita. Baiklah, pertama sekali, mari kita fahamkan betul-betul betapa besarnya jurang harga antara timur dan barat Malaysia ni. Ini bukan sekadar angka tau, tapi ia memberi kesan terus kepada poket dan kehidupan harian rakyat di Sabah dan Labuan. Petunjuk pertama kita, geografi. Cuba bayangkan cabaran nak hantar barang dari Semenanjung ke Sabah.